Kalau untuk pregnant tu saya suggest lah kalau untuk kita punya proses dalaman lah. Betul, penjagaan dalaman. Sebab ada orang mungkin dia ingat susu rezeki ni hanya untuk ibu mengandung ataupun hanya untuk ikhtiar hamil. Itu adalah orang kata asbab, alhamdulillah dengan izinnya macam puan sendiri pun dapat kesan tu. Susu rezeki sebelum saya kahwin lagi. Okey, so masa tu saya bekerja di tapak projek. So bila muka saya sunburn tu, okey saya minum susu tu, dia macam protect muka saya lah daripada teruk sunburn. Lepas tu saya follow sampai saya berkahwin. So dah waktunya saya minum susu tu dalam masa sebelum saya kahwin tu dalam masa 2 tahun. So kata dipermudahkan lah urusan lepas saya kahwin tu terus ke pregnant. Oh, terus pregnant. Kiranya puan konsisten pakai pada sebelum sampailah kahwin. Ya, saya tak berhenti jarak tu mungkin masa tu 3 tahun direct. 3 tahun direct minum susu rezeki. Lepas tu sejarak saya nak dapatkan baby tu lama pula. Okey, sebab tu saya stop lah sebab dah ada anak putih dulu. Lepas tu jarak nak dapatkan baby tu saya minum balik. Lepas tu dia pemudahkan urusan dapatlah second baby. Pregnant lagi. Alhamdulillah. Sebelum puan consume susu rezeki je. Ya. Ibu-ibu kat luar sana yang sedang pregnant ataupun sedang mencuba ikhtiar hamil, boleh juga cuba susu rezeki. InsyaAllah dengan izinnya. Kalau konsisten macam puan dah 3 tahun daripada sebelum kahwin sampai tapi untuk restu memang jadi daripada dulu teruk restu. Lepas tu dia rawat, lepas tu dia okey terus. Tapi ambil masa yang agak lama sikit dia nak baik tu. So kita tak perlulah nak makan setengah-setengah bergantung pada pil kan. Faham. Yang teruk lah untuk masalah restu teruk. So kita konsisten, lama-lama dia akan hilang. Siapa yang ada masalah restu boleh dapat boleh mencuba lah. So boleh dah lepas ni nak makan seafood tu tak ada masalah. Okey, tak takut dah makan seafood sebab dah hilang. Okey, lagi